Bos Ijan mancing dan juga jala tilapia dekat kawasan Seri Medan. Air putih dekat-dekat sini lah. Lepas tu, Bos Ijan selalu mancing dekat Seri Menanti, Sungai Pulai. Tilapianya memang timbul-timbul banyak-banyak. Bos Ijan tak tahu, geng. Rupanya satu kesalahan tau. Kalau kita lepaskan ikan tilapia tu ikan mendatang orang kata. Dekat parit. Ya Allah ya Tuhanku. Sebab dekat kawasan Mek Sulong ni banyak tilapia. Tapi tak apa. Lagi satu yang syukurnya, untung Bos Ijan tak lepaskan kat parit yang memang parit dia penuh air. Contoh, tengok ni. Yang setakat ni lah. Setakat ni, Bos Ijan dah setahun lebih dekat sini. Ni tak pernah penuh parit dia. Dia memang parit macam ni. So, dia ikannya tak boleh drip-drip tempat lain lah. Kecuali mungkin time air dia besar. Ke apa segala kan. Okay, tapi kalau kawasan sini memang dia tak boleh hidup lah. Kalau dia lari kanan kiri, dia tak boleh hidup. Ini pun Bos Ijan terpaksa order sendiri JCB. Saja bersihkan sebab rumput setinggi gunung. Setinggi gunung tu. Ni. Alhamdulillah hari ni progres sewa JCB tak apalah. Ni sebadan yang memang sangat-sangat banyak keliling gudang ni. Tinggi. Semak dia. Ni Bos Ijan dah settlekan. Ni pun Bos Ijan dah tambak. Sebenarnya ni tempat orang, bukan Bos Ijan punya tempat, geng. Tapi tak apalah. Sebab ni lori terbenam je kat sini kan. Bos Ijan tambak. Okay, ceritanya petang ni projeknya apa, geng? Kita nak tangkap balik ikan-ikan tilapia ni. Kita nak goreng. Kita nak bakar. Bos Ijan dari kecil duk jala mancing kat kawasan Mek Sulong Seri